dan mereka telah menyatakan pandangan serta membentuk keputusan. Jadi dari segi kajian kami dapati kepercayaan mereka terhadap media tradisi, tidak kira apa sahaja media tradisi, baik televisyen dan serak khabar, begitu rendah sekali, iaitu sekitar 20% sahaja. Jadi mereka tidak menonton rancangan-rancangan berita di TV-TV yang sebegini, yang tradisional ini. Bahkan mereka tidak membaca akhbar-akhbar tradisional. Tidak kira apa sahaja akhbar, sama ada akhbar yang dicetak di peringkat nasional, di peringkat institusi atau di peringkat politik. Jadi dengan kata lain, politik of fear yang menjadi kandungan utama di dalam media-media tradisi, khususnya televisi, tidak tercampak dan tidak terkena kepada golongan muda. Lalu golongan muda tidak tahu bahawa di kaca televisi itu segala macam provokasi, segala macam krisis kewartawanan sedang berlaku, di mana berita-berita yang tidak mempunyai sikap terhadap budiman jauhari, mereka tidak tahu. Jadi golongan muda ini tidak pernah mendapat informasi yang sebegitu. Tetapi mereka tahu, mereka hidup di dalam suasana politik yang pada pandangan mereka politik of fear, politik ugutan, politik ketakutan, politik apa yang kita panggil sebagai Coco Crunch ini, iaitu apabila berlaku pilihan raya maka akan dilambatkanlah dengan izin Coco Crunch ini, iaitu kekayaan-kekayaan, kemewahan-kemewahan. Jadi orang muda tidak tahu ini. Jadi pada pandangan mereka, apabila mereka mendengar cerita dari golongan tua bahawa sebuah parti atau beberapa parti atau politikawan yang masuk bertanding menggunakan politik ketakutan, politik subsidi dan sebagainya, akhirnya golongan ini akan mempunyai satu sikap penentangan yang luar biasa. Saya ambil satu contoh senang saja. Jika kita pergi ke sekolah, maka guru besar akan mengatakan kita harus memakai lencana sekolah. Katakanlah lencana sekolah itu berwarna biru, maka secara tidak langsung pelajar sekolah yang berusia 15 dan 16 ini akan mewarnakan semula lencana itu kepada warna ungu, merah, kuning, sebagai menyatakan mereka tidak akan mengikuti fear tadi. Mereka akan cuba merayakan hope mereka. Mereka mendoakan satu hari nanti lencana kita akan menjadi warna lain. Sebab itulah saya yakin dari keputusan jelas daripada kajian kami mendapati media tradisi sudah tidak berpengaruh kepada golongan baru. Bahkan golongan baru ini membawa mesej-mesej daripada media baru, daripada internet kepada ahli keluarga mereka. Sebab itu kita panggil mereka sebagai opinion leader. Walaupun mereka tidak balik, mereka hantar mesej kepada ibu bapa, kepada orang kampung, siapa yang patut dipilih. Lalu P036 menyaksikan golongan muda yang membentuk 64% cuma balik mengundi tidak sampai 30%. Tetapi mereka telah membuat perubahan, mereka telah membuat keputusan yang sangat ajaib, di mana mesej yang mereka sampaikan sangat clear. Mereka tak peduli lagi apa sahaja cerita-cerita politik yang berlaku dalam peringkat politik of fear tadi. Jadi mereka mengatakan kita perlukan Malaysia yang baru, Malaysia yang lebih pragmatis, Malaysia yang sudah integratif. Jadi kita harus faham. Doktor, Doktor saya difahamkan Doktor memang ada di P036 ketika tempoh pilihan raya kecil di sana. Pada pandangan Doktor, apakah isu-isu utama yang mewarnai media sama ada di blok oposisi ataupun blok kerajaan itu sendiri? Okay, saya mengambil sebenarnya di dalam menjadi topik-topik utama ataupun isu-isu krisis utama yang berlaku di antara media baru dengan media lama sangat berbeza. Begitu juga dalam pemikiran orang muda dengan orang ataupun orang dewasa di Kuala Terengganu juga berbeza. Yang lebih ajaib, yang lebih luar biasa ialah dengan para ahli politik yang bertanding, di mana desakan orang muda tidak sampai kepada ahli politik bertanding. Jadi saya mendengar kempen-kempen yang langsung tidak menyentuh apa yang sedang terjadi di internet, desakan mereka. Maka berdasarkan kajian kami daripada golongan 21 tahun ke atas, dalam kebanyakan blog mereka, dalam kebanyakan MySpace mereka dan YouTube mereka serta juga Facebook mereka, termasuk wawancara secara langsung dengan golongan 21 tahun ke atas di Kuala Terengganu, dan pelajar ataupun
remaja Kuala Terengganu yang berada di Kuala Lumpur, di Seremban dan Pulau Pinang, maka kami dapati mereka menuntut 5 ini. Pertama, pendidikan percuma. Ya, boleh dikatakan hampir mencecah 98% golongan 21 tahun ke atas mendesak pemimpin, politikawan, bahkan sesiapa sahaja yang terlibat dalam politik ini menjadikan beasiswa sebagai undang-undang. Mereka mendesak ini, beasiswa harus menjadi satu akta bermaksud rakyat Malaysia yang tidak berkemampuan, iaitu yang pendapatan ahli keluarga kurang daripada 1,500, secara langsung harus diberi beasiswa. Lepas tu mereka mendesak, saya bertanya kepada kebanyakan mereka, dia mengatakan, doktor, sudah tiba masanya negara kita menjadi Eropah, memberi pendidikan percuma dan memberi jaminan kehidupan yang lebih baik dan selesa kepada golongan berpendapatan rendah. Seperti menawarkan beasiswa kepada anak-anak mereka dari darjah 1 lagi sehinggalah ke universiti. Ini desakan pertama. Yang kedua, kemasukan ke universiti. Kata mereka memang kemasukan ke universiti tidak ada masalah, tetapi yang mereka petikaikan ialah cara menguruskan kemasukan ke universiti itu sangat tidak profesional. Jadi mereka tidak boleh memilih bidang, mereka tidak tahu tentang bidang apa yang sepatutnya mereka dapat dan boleh membantu kerjaya mereka, serta juga mereka menuntut dipermudahkan maklumat-maklumat institusi pengajian tinggi ini, termasuklah pusat latihan industri dan sebagainya. Mereka tahu ada, tetapi mereka tidak tahu kenapa tidak ada inisiatif untuk mereka ke situ dalam bentuk informasi. Jadi yang ketiga, ini sangat luar biasa. Saya pun tidak sangka golongan 21 tahun yang kita anggap sebagai kumpulan yang sangat remaja, kadang-kadang dengan izin selfie, mereka pentingkan diri sendiri, tiba-tiba dalam hampir 10,000 yang kita kaji, bertanya dan sebagainya, kita dapati mereka mendesak pengangkutan awam. Walaupun kita tahu mereka cintakan motosikal, mereka cintakan lumba motosikal, tetapi tiba-tiba di dalam saya kajian dapati mereka mendesak setiap negeri, khususnya di Kuala Terengganu, dipermewahkan, dipermajukan kemudahan awam. Inilah yang saya rasa sangat luar biasa sekali. Dan yang keempat, kepada pengundi di PIN 036 golongan remaja juga mendesak kemudahan asas, iaitu fasiliti. Mereka kata di Kuala Terengganu tidak sampai pun 3 atau 4 taman yang boleh digunakan, di mana tempat mereka untuk berekreasi. Dan mereka mengatakan tidak ada padang bola, dan langsung tidak ada gelanggang squash yang percuma kepada rakyat. Jadi mereka mengatakan macam mana kita nak main tenis, squash, badminton, sedangkan kita tidak ada kemudahan itu. Kami golongan remaja ini tidak nak jalan raya yang besar, kami tak nak bangunan-bangunan yang mewah, kami nak gelanggang sukan agar kami dapat kurangkan masa peluang itu kepada benda yang berfaedah. Jadi saya percaya kenapa ada masalah sedikit di Kuala Terengganu dari aspek jenayah dadah dan sebagainya, puncanya kata mereka sendiri. Saya bertanya kepada 5 orang remaja di Batu Buruk, doktor, bayangkan kami hari-hari di pantai ini tanpa membuat sesuatu yang berfaedah, dan doktor tengok mana ada gelanggang untuk kami bermain, lalu kami melepak dan kami membuat bising.